Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Balik bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Baiklah, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu paparan carta angin permukaan. Dan dapat diperhatikan pada ketika ini rantau negara menerima pengaruh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang mencecah 60 km per jam, terutamanya di kawasan Laut Cina Selatan ini. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Dan amaran ini masih lagi berkuat kuasa sehingga ke 17 November nanti. Berikutan ketinggian ombak dilihat boleh mencecah sehingga ke 4.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, seterusnya kita lihat pada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca semasa. Dapat diperhatikan pada ketika ini, keadaan hujan dilihat sedang berlaku melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan juga negeri Pahang. Dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Hujan yang berlaku di negeri-negeri pantai timur ini dijangka boleh bergerak ke arah baratan dan memasuki di kawasan pedalaman negeri Perak menjelang ke lewat pagi sehingga ke tengah hari nanti. Berlainan pula di negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca dilihat tiada hujan dan cuaca dilihat cerah pada pagi ini. Dan keadaan cuaca cerah ini dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah hari nanti. Bagi petang nanti pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca hujan serta ribut petir boleh berlaku melibatkan di hampir kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang. Dan menjelang ke lewat petang ke awal malam nanti, dijangkakan ianya boleh berlaku melibatkan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Sembilan Melaka dan juga di negeri Johor. Keadaan cuaca hujan juga dijangkakan boleh berlaku di bahagian Mukah, Kapit dan juga Limbang, Miri dan Limbang di negeri Sarawak serta di kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Baiklah, ini sahaja yang saya boleh kongsikan dengan anda. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara IPU di seluruh negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum.